pun brand-brand lain yang dia biasa English, bila masuk sekolah kebangsaan biasa, tiba-tiba bahasa Melayu kan, dia jadi culture shock. Jadi um, kita sediakan bahasa pengantar utama English di Sri Bibi, dan subjek-subjek kafar, sebab kita akan bawa juga kafar. Maknanya anak-anak ni ada peluang untuk ambil UPKK pada darjah 5. Antaranya adalah Al-Quran, bahasa Arab dan Jawi, pendidikan Islam iaitu akidah, sirah, ibadah, adab, amali solat. Ada juga 4 bahasa iaitu bahasa Melayu, Inggeris, Arab dan juga bahasa Mandarin. Dan untuk practicality, kita memang fokus Sri Bibi bukan hanya mengajar teori, tapi kita akan fokus kepada practicality. Contohnya, kita memang ada rutin harian. Setiap pagi anak-anak murid memang akan baca Quran dan juga solat duha, solat zuhur dan asar berjemaah. Dia akan ada juga zikir, ada doa untuk ibu bapa yang dia kena hafal, ada skrip dia. Dia ada drilling for maths, dia kena hafal sifir matematik. Dia ada drilling untuk bahasa Melayu, membaca, menulis, mengira. Dia ada juga praktikal untuk dia ajar kawan dia. Pada student yang ada advance sikit, dia akan diberi peluang untuk mengajar, bantu kawan dia. Sebab semua ni adalah dalam pembangunan holistik anak-anak. Jadi kita tengok, walaupun utama dia adalah kita ambil daripada KPM dan kafar tadi, kita ada juga panggil sebagai Brainy Bunch SPICE Education. SPICE ni apa? S, spiritual, P, physical, I, intellectual, C, creative, E, emotional. So 5 ni adalah framework holistic education yang kita dah ada, dah guna pakai dah dekat tadika Brainy Bunch dan sekolah antarabangsa kita. Kita bawa masuk dalam Sri Bibi dan sesuaikan dengan program Sri Bibi, iaitu kita akan utamakan juga tentang fitness. Kita nak anak-anak semua bukan hanya main bola mengisi masa lapang, main futsal mengisi masa lapang, tapi fitness adalah lifestyle dia, fitness adalah rutin dia, dan fitness adalah goal dia, iaitu dia nak jadi orang yang fit. Kita tak nak anak-anak kita baru umur 18 tahun dah ada penyakit itu ini. Kalau Allah nak bagi, itu ujian, itu cerita beza. Tapi kecil-kecil dah BMI pun terlalu overweight dan sebagainya. Kita nak anak-anak kita semua sihat supaya dia boleh membesar menjadi pemimpin masyarakat yang fit, kan? Nak jadi pemimpin yang fit untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk ummah. Kalau dalam keadaan dia tak sihat, dia susah nak memimpin. Jadi kalau akal dia kena pandai, dia terror nak survive di dekat luar sana nanti, dan badan pun dia kena fit. Itu P, physical. Yang ketiga adalah intellectual, SPICE tadi kan. Yang intellectual, akademik lah. Dan bukan hanya akademik belajar-belajar, tapi dia mesti apply. Kalau dia belajar maths, kita perasan anak-anak ada setengah jenis yang belajar maths, boleh jawab exam, tapi bila kita tanya, kalau cuba kira kalau harga baju ni RM100, diskaun 30% jadi berapa? Dia tak boleh kira. Sebab otak dia tak biasa. Dia jarang di mental arithmetic, dia tak ada kan. Jadi itu pun antara perkara yang kita akan terapkan dan tanamkan dalam anak-anak di Sri Bibi. Kemudian C adalah creative dan life skill excellence, iaitu dia akan ada creativity, ada critical thinking, akan ada kemahiran hidup, belajar memasak, belajar IT, belajar coding, buat coding, akan ada belajar basic carpentry. Kemudian kita akan ada juga co-curriculum. Ini saya lupa cerita pada awal tadi. Kita akan masukkan juga co-curriculum seminggu sekali. Akan ada beberapa kelab-kelab sukan, curriculum, chess ke, dan beberapa lah yang kita akan pilih nanti. InsyaAllah kita akan decide, supaya anak-anak kita bukan hanya datang untuk belajar saja, tapi dia ada macam-macam aktiviti. Dan last sekali, E adalah emotional. Yang ni saya suka tekankan bab emotional ni sebab satu benda yang kadang-kadang kita banyak terlepas pandang, terutama anak-anak zaman sekarang. Kita cerita tentang emotional, kita tengok masalah-masalah sosial. Anak-anak terutama dah start besar. Macam tahun lepas banyak kes-kes yang berlaku dekat sekolah-sekolah kebangsaan kan. Ada yang isu seksual, ada yang isu kawan dia sampai meninggal dekat sekolah, kena tikam, itu ini, kena gantung dalam toilet. Itu salah satunya sebab emotional intelligence dia tak ada. Dia tak ada empathy dalam diri dia kepada kawan-kawan dia. Dia hanya fikir tentang aku happy, aku marah, aku itu, aku ini. So dia kena tahu macam mana nak channel marah dia. Dia kena tahu macam mana nak channel dia punya happiness dia. Dia tengah main sonok-sonok sampai dia tercucuk kawan dia guna pensel lah. Benda-benda ni semua yang mungkin akan ada juga insiden kita tak dapat elak di sekolah. Itu fitrah anak-anak lah bermain. Tapi bila dia belajar tentang
emotional excellence ni, dia tahu macam mana nak kawal, nak regulate emosi dia, insyaAllah masalah tu takkan sebesar-besar yang kita takutkan. InsyaAllah dia akan lebih terkawal. Baik. Tapi submission fail, submit borang. Minta tim IT kita tolong check. Submit borang, submission fail. Ataupun mungkin Tuan dah pernah submit. Kalau Tuan dah pernah submit sebelum ni, submit kali kedua, dia memang akan... dulu dia panggil registration, sekarang admission. Dia sebenarnya sama je, borang yang sama. Jadi kalau dah pernah submit, memang sistem akan keluar fail. Kalau senang DM dekat Instagram, dia bagi nama yang register tu. Okey, ujian untuk masuk tak ada. Kita tak ada ujian untuk masuk. Kita memang insyaAllah kita terima je, cuma of course akan ada declaration yang parents kena buat sekiranya ada anak-anak yang ada condition-condition tertentu, learning disabilities lah kan. Contohnya seperti ADHD ke, ada yang autism ke, ada yang dyslexia ke, mesti kena bagi tahu. Kenapa kena bagi tahu? Supaya cikgu tahu macam mana nak handle. Dan kita tak adalah sekolah yang ada kelas untuk anak-anak khas ni. Kita bukan sekolah yang macam tu. Jadi kalau kita ada menerima pun, kita tak boleh menerima dengan terlalu ramai. Jadi kita kena hapis sikit lah dari sudut tu. Tapi for normal children, insyaAllah tak ada masalah. Kita boleh terima kalau dia punya learning disabilities pun very minor dan dah start pergi terapi dekat luar sebagainya, insyaAllah tak ada masalah. Kita boleh terima. Asalkan dia tahu nak behave diri dia, nak bawa diri dia dekat sekolah, insyaAllah kita boleh. Tak ada masalah. Okey. Soalan. Okey, contoh sekiranya tuan atau puan ada daftar. Tapi daftar dalam tu letak tempat lain. Contoh kota warisan lah. Kemudian nak daftar yang betul-betul dekat Cyber Jaya pula, bukan kota warisan. Boleh ke tak? Boleh, insyaAllah. Cuma sekarang ni kita akan blast dulu kepada, contohlah kita dah confirm Cyber Jaya nanti, dah start ready borang untuk pendaftaran 2027, kita akan blast kepada parents yang isi Cyber Jaya dulu. Kemudian kita akan blast juga pada semua, jangan risau, yang mana masuk dalam WhatsApp group, kita akan blast juga pada semua. Sebab tu saya jemput masuk dalam WhatsApp group, nama dalam borang isi, masuk WhatsApp group, dari situ kita akan sentiasa communicate lah. Setiap minggu kita akan update. Dan minggu depan, insyaAllah Rabu malam kita akan buat live session di dalam Zoom untuk kita ceritakan apa yang saya ceritakan hari ini lebih berstruktur dengan ada slide dan sebagainya. Tengok macam ni. Okay. Area ceras ada tak? Ceras yang kita tengah tengok sekarang adalah di Bandar Seri Permaisuri. Kita ada tadika kita dekat situ. InsyaAllah kita akan buka di area yang sama. Itu setakat ni planning kita lah. Di Ampang kita belum jumpa tempat. Puncak Alam belum. Putrajaya, Jaya, Kajang, Bangi pun belum. Tapi antara tempat kalau Bangi tu Bandar Seri Putra lah. Bukan Bangi Bandar Baru Bangi. Setakat ni kita tengah tengok Bandar Seri Putra. Kalau Bandar Baru Bangi, kita kena ikut demand. Sebab sana dah banyak sekolah integrasi. Ada sekolah kebangsaan pun banyak. Kita tengok demand. Cukup demand, insyaAllah kita akan buka dekat Bandar Baru Bangi. Setakat ni yang tinggi, Kajang pun tinggi juga. PJ, Subang, Puchong. Yes. Baik. Kalau ambil anak lepas 5 PM, still kena bayar late fees macam kat preschool juga ke? Betul puan. Cuma kita mungkin akan letak maksimum 5.30 atau pukul 6 petang. After that akan di-charge untuk ada late fees lah. Kenapa kita ada late fees ni? Kena faham, cikgu kita sebenarnya perlu bertugas daripada pukul sekian-sekian kepada pukul sekian-sekian saja. Itu memang kita kena mengikut kepada apa yang ada dalam kontrak dia, apa yang kita dah tetapkan dan gaji yang dia dapat. So maknanya bila lebih, itu adalah atas effort cikgu tu untuk stay lama, balik lambat. Maknanya sebab tu kita charge. Dan charge yang kita kenakan pada parents memang biasanya 100% pergi kepada cikgu. Tak ada pun pergi ke sekolah. Sebab itu adalah masa yang cikgu tu luangkan lebih. Baik. Paling awal sekolah buka 7.30 sampai pukul 5 petang. Biasanya paling awal kita akan terima pukul 7 pagi lah. Cuma kalau ada lagi awal tu kena berbincang. Sama macam balik lambat juga dengan prinsipal nanti.
dengan guru besar nanti. Baik, kita jam pun dah 3 suku. Kita akan habiskan live kita. Sekali lagi, saya terima kasih kepada semua yang join. Jangan lupa isi borang, jangan lupa masuk grup WhatsApp. Kita akan jumpa minggu depan. Kita akan buat sesi briefing pada hari Rabu malam menggunakan platform online, Zoom insyaAllah. Dan kita akan, insyaAllah minggu depan kita akan ready untuk buka pendaftaran penuh bagi cawangan Cyber Jaya dulu. Untuk cawangan lain, bantu kami untuk dapatkan lokasi demand yang tinggi dan juga bantu kami kalau ada cadangan-cadangan dekat mana yang spesifik, Shah Alam, JB dan sebagainya, Skudai ke, mana ke, sebab kita kena mencari shop lot yang mencukupi. Sekurang-kurangnya 4 ke 6 shop lot untuk dapatkan lebih kurang 8,000 square feet. Jadi, terima kasih banyak pada semua yang join. Ada tadi paling tinggi saya dapat 40 lebih dalam satu masa. 55 paling tinggi tadi. Alhamdulillah, terima kasih semua sudi luangkan masa petang-petang hari Khamis ni. Sambil tu nak promote lah. Siapa yang ada area Cyber Jaya ni, esok petang sampai malam kita akan ada night market di HQ Cyber Jaya bersama anak-anak Bragging Bunch International School daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Akan buka booth, ada makanan, ada air, ada yang buat games, akan ada persembahan-persembahan. Tema kita tahun ni adalah Pasar Madinah ataupun Suk Al-Madinah. Dia bukanlah nasi Arab je semua, dia ada macam-macam. Cuma tema dia adalah tema market Islam, Suk Al-Madinah, Islamic Market. Baik, jadi jemput semua esok, datang Cyber Jaya pukul berapa kita mula pukul 3 petang, tapi lebih kurang pukul 4 lah sebenarnya. Pukul 4 yang kita akan mula boleh datang. Nak bawa tikar, bawa kerusi healing pun boleh lepak-lepak. Maghrib, Isyak semua kita kat sini sama-sama berjemaah. Lepas tu boleh balik. Okay, baik. Kalau parent yang daripada preschool boleh terus stay, ready siap-siap bawa tikar dengan kerusi healing kat dalam kereta. Baik, terima kasih sekali. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan. Kalau ada persoalan boleh sambung di dalam social media, boleh PM ataupun boleh komen ataupun terus masuk dalam WhatsApp group kami. Jadi minta doa parent semua, semoga projek CBB ni Allah berkat. Yang pertama sekali paling penting berkat lah. Sebab berkatnya sekolah tu insyaAllah dia akan berkat juga untuk anak-anak, berkat untuk parent, berkat untuk cikgu. Kedua, doakan projek ni jadi, dapat buka di 20 dan 50 hingga 50 cawangan dan memberi impact yang positif kepada ramai orang insyaAllah. Jadi itu saja, terima kasih. Dan maaf kalau ada salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.